Anda generasi 90-an atau 2000-an, aku cabar korang teka watak-watak drama Melayu klasik ni. Kalau korang kenal semua, maknanya zaman kecil, korang memang berbaloi. Jom test memori TV3 dan RTM korang. Watak utama lelaki dalam Spana Jaya yang selalu pakai baju putih. Iman Manas. Siapa pelakon wanita yang berlakon sebagai Mira dalam drama Mira Sofia? Sophia Jane. Drama popular Anak Metropolitan dibintangi oleh pasangan suami isteri nyata iaitu adalah Azhar Sulaiman dan Rosita Chewan. Watak antagonis dalam Kerana Cintaku Saira yang terkenal dengan dialog Jangan Jadi Hero diperankan oleh siapa? Azli Jaafar. Siapa pelakon yang memegang watak Kamariah dalam drama klasik Kamariah? Noh Albania. Drama zaman 90-an, Cinta Antara Benua, dibintangi oleh bintang antarabangsa dari negara mana? Indonesia. Watak Mak Uda yang terkenal dalam sitcom 90-an berasal dari drama apa? Pimai-Pimai Tangtup. Pelakon yang memegang watak Along dalam drama Anak-Anak Sidek ialah siapa? Air Badul. Drama Rahsia Hati tahun 1996 dibintangi oleh pasangan pelakon yang kemudiannya berkahwin iaitu siapa? Azhar Sulaiman dan Rosita Chewan. Soalan akhir. Watak Mat Deris yang terkenal dengan dialog Aku Ni Bukan Apa-Apa berasal dari drama apa? Rumah Kedai. Itu sahaja. Berapa watak korang kenal? Kalau dapat 10 dari 10, tahniah. Korang ni legend drama Melayu. Kalau 5-7, okey lah. Kena marathon balik drama lama ni. Kalau bawah 5, maknanya zaman kecil korang kena tebus. Jumpa lagi.